Ya. Pada tahun 2018 apabila ada pemilihan parti dan beliau sedia maklum, ketika itu beliau berada di Istanbul kononnya untuk menjalani rawatan. Saya menziarahi beliau dan di situlah kita bincang panjang tentang masa depan parti. Dan saya jenis terbuka, saya kata, Datuk Seri, sekiranya Dr. Wan Azizah ingin meneruskan jawatan sebagai Presiden, saya ingin menawarkan diri untuk bertanding sebagai Presiden. Kerana saya kira setelah 20 tahun beliau berada di tampuk itu, mungkin sesuai untuk beliau mengundur diri dan memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk memimpin parti setelah saya terlibat secara langsung. Tetapi saya juga menyatakan sekiranya Datuk Seri ingin menjadi Presiden, saya akan tarik diri. Saya masih lagi menghormati beliau dan saya kekal sebagai timbalan Presiden. Ketika itu beliau kata, okay, you come back and we discuss further. Dan saya datang hari yang kedua di hospital juga, kita bincang. Sebelum saya bertolak balik, beliau beritahu, okay, dia nak bertanding sebagai Presiden dan saya tarik diri.